Ahli parlimen je yang boleh jatuhkan kerajaan. Kan? Yang kata macam ni, maksudnya sebab apa? Pernah dicuba oleh Bersatu geng 3 tahun dulu. Kita boleh jatuhkan Anwar dengan belakang. Dan PAS pun ada percaya. Tak jadi geng. Kita nak jatuhkan Anwar, kita kena hasut orang. Betul. Kita kena cerita benda kat rakyat. Benda yang kita nak hasut ni bukan benda-benda mengarut. Kita tunjukkan MRT 3, LRT 3. Nanti ICRL siap. Kau kena ingat ICRL, Anwar akan lancarkan ICRL secara besar-besaran, Olivia. Kita kena bagi tahu orang ICRL tu sepatutnya dua track. Dua track. Dia orang buat satu track. Menteri yang buat tu Anthony Loke. Yalah. Berbahaya. Dia punya kempen kempen dekat sana. Bila kau sebut pasal Anthony Loke, aku nampak video Anthony Loke bagi air, Nas. Oh ya. Penat tahu dia bagi air. Penat tahu bagi air. Tapi korang tak undi bagi benang. Dia beli kan. Dia beli ke? Mungkin dia beli, lepas tu dia bagi, dia agihkan lah. Penat tahu dia pergi agihkan air tu, dia belanja orang air, lepas tu kau tak bagi undi kat dia. Apa punya pengundi macam ni? Kau tahu Anthony Loke ni, aku ada soft spot kat dia, Olivia. Sebab dia macam cute. Dia cute kan? Dia macam teddy bear macam tu. Okay Anas, ada berita Free Malaysia Today daripada FMT ni. Aku nak cakap pasal peratusan pengundi. Hari ni baru keluar 4 jam yang lepas. Ong Kian Meng dia cakap apa tahu? Berdasarkan dia kata dekat sini sebelum ni Ong Kian Meng telah meramalkan Barisan Nasional akan dapat kemenangan besar dalam PRN Johor, dia kata kan. Dan kemudian dia kata kemenangan BN menunjukkan sokongan pengundi Melayu dan India terhadap PH termasuk DAP benar-benar merosot. Menurutnya keputusan itu bukan sekadar disebabkan pengundi Perikatan Nasional beralih menyokong BN. Dan berdasarkan data peratusan undi dikumpulkan, ni Ong Kian Meng cakap dia kata sokongan kepada PH jatuh sebanyak 10% antara PRU 15 dengan PRN Johor. Lepas tu sokongan PH merosot daripada 42.6% kepada 32.6%, manakala peratusan undi Perikatan Nasional jatuh dengan lebih mendadak daripada 26.1% kepada hanya 5.4%. Pasal Perikatan Nasional ni kita akan cerita besok ataupun lusa. Jadi Ong Kian Meng kata purata peratusan undi di AP di 10 kerusi yang dipertahankan dia turut merosot daripada 61.2% pada PRU 15 turun kepada 50.8% masa PRN Johor. Lepas tu kadar keluar mengundi dalam kalangan pengundi Melayu ialah 7% berbanding 77% berbanding 58% bagi pengundi Cina. Dia kata lepas tu dekat sini Ong Kian Meng kata sokongan pengundi Cina kepada PH masih melebihi 50%. Tetapi angka itu sudah jauh merosot berbanding sokongan sebanyak 95% yang dicatatkan masa PRU 15. Maksudnya DAP ada masalah sama macam PRN Sabah. Betul. Rakyat Cina marah disebabkan kos sara hidup. Dan Anas, masa aku dekat thread, ramai budak-budak muda Gen Z dekat thread tu memang terang-terang diorang mengaku diorang undi Barisan Nasional. Memang dia tak ada malu. Dulu dia orang undi PH. Dia undi PH, lepas tu diorang undi Perikatan dia undi Barisan Nasional disebabkan aura On Hafiz dan diorang nampak On Hafiz ni bekerja. Dan ada dekat sana, ada seorang traders ni dekat sana, dia tanyalah dekat sana, seorang pengguna thread ni, dia tanya kenapa China menolak DAP dekat Johor, dia kata kan. So ramailah orang bagi kenyataan dekat situ experience. Dia kata dekat China kampung dia, diorang menolak DAP sebab diorang bengang dengan DAP. Salah satunya disebabkan e-invoice. Yes, betul. Lepas tu disebabkan oleh petrol. Lepas tu disebabkan oleh kos sara hidup. Lepas tu diorang kata susah nak buat bisnes. Kau nak buat bisnes pun susah. Sekarang itu adalah punca-punca kenapa orang Cina marah dengan DAP. Ingat tak masa yang PRN Sabah tu, e-invoice adalah perkara yang paling ni. Dan satu lagi Olivia, dia bukan setakat e-invoice je. Kemudian yang tax kejar lebih-lebih. Kalau kau lambat tax, dia denda daripada itu LSDN satu. Satu lagi daripada SSM. Kalau kau lambat renew, kawan aku total kena denda dengan SSM je 65,000. Lepas tu dapat rayuan 50,000. Itu kena denda dengan SSM tau. Itu belum LHDN lagi. Dan satu lagi Olivia, aku sebab masa itu hari, masa PRN ni, aku sangat memerhatikan calon-calon MCA. Sebab aku nak tengok macam mana masyarakat Cina melayani dia orang. Ada dua benda aku nak komen lah. Kebanyakannya calon MCA adalah yang menang ke even yang kalah pun adalah anak tempatan kat situ. Dan memang sering
aku rasa dia orang dah buat kerja kan daripada sebelum tu lagi. Dan aku ada kenal lah seorang daripada dia orang tu, Asun. Dia bukanlah kenalan rapat aku, tapi aku kenal dia sebab dia kawan kepada kawan aku. Dia MCA kan? MCA Asun ni, dia dulu pemimpin student dekat. Dia menang juga kan hari tu? Dia menang. Dan dia tu memang orang yang sangat baik. Personally dia adalah orang yang sangat baik. Dia sangat muda lagi. Lepas tu bila aku duk tengok video dia, memang orang kawasan tu suka dia. Sebab dia punya karakter dia pun memang disukai. Dan dia memang sangat suka tolong orang. Tu pengalaman aku yang aku ada dengan dia. Aku baca dekat situ diorang kata dia ni humble lah. Dia memang tak serius. Tu pengalaman aku masa pertama kali aku jumpa dia. Kan? Dan dia memang rajin buat kerja tu. Aku boleh cakap sebab aku pernah organize something dengan dia dulu. Masa dia dululah dengan MCA kan. Jadi je dan karakteristik dia, lepas tu calon-calon lain pun kalau kau tengok, dia bukan saja pasal DAP sampah sangat ni. DAP selama dia memainkan ketakutan. Aku tak kata negara kita tak ada masalah. Bawah Barisan Nasional ada masalah. Dan adakah Barisan Nasional perlu kalah? Pada aku perlu. Pasal perlu robakkan dalaman, perlu keinsafan sikit. Tapi aku nak beritahu kat kau, pelajaran yang kita dapat daripada kekalahan Barisan Nasional adalah apa? Daripada 2018, Olivia, aku boleh cakap dengan korang lah. Selain daripada pertumbuhan ekonomi, negara kita tak membangun. 2008. 2018. 18 ke 8? Maksud aku daripada Barisan Nasional kalah. 18 Kalau tak, nanti aku boleh terangkan lagi. Kalau korang tengok jumlah pelaburan, dia orang boleh cakap apa saja jumlah pelaburan, tapi dia orang tak boleh tipu statistik. Kau tahu Olivia? Pertumbuhan ekonomi, Olivia, sangat bergantung. Kalau pertumbuhan ekonomi yang cepat mendesup laju ni, kalau kau tengok kita masa tahun 1990 kan, pertumbuhan 8%, kau ingat dah dulu. Kalau kau tengok dia punya perkaitan dia lebih sangat berkait dengan pertumbuhan pelaburan. So pertumbuhan ekonomi kita bertumbuh semenjak 2018 lebih kepada apa tahu? Pertumbuhan perbelanjaan. Perbelanjaan ni personal consumption. Pelaburan tak banyak sangat. Pelaburan kita jatuh ke paras berapa belas peratus daripada kita punya GDP. China, kau tahu Olivia? Pelaburan dia adalah 40% daripada saiz ekonomi. Kita pun pernah macam tu. Ketika masa bila? Masa tahun 90-an. Tahun 90-an, awal tahun 2000. Lepas tu, sekarang ni, kau kena ingat tau, perniagaan hanya akan melabur sekiranya ekonomi bagus. Ya, betul. Kalau perniagaan tak melabur, itulah tugas kerajaan. Itulah kenapa kerajaan kena buat HSR, kena buat LRT. Kan? Bila kerajaan buat, dia akan meningkatkan juga pelaburan swasta yang lain. Sebab apa? Pertumbuhan ekonomi yang sangat kukuh ni bergantung kepada pertumbuhan pelaburan. Sekarang ni kebanyakannya ekonomi kita bertumbuh semenjak 2018 sangat bergantung kepada pertumbuhan perbelanjaan swasta. So sebab tu aku kata, kalau kau tengok balik trend of investment, terutama infrastruktur, sangat jahanam. Dan aku rasa kita dah ada pelajaran yang cukup. Maksud aku adalah pelajaran yang cukup kita ni, kalau siapa-siapa ahli politik kau bagi tahu kalau kerajaan buat MRT ni membazir, kalau kerajaan buat HSR membazir, kalau kerajaan buat hospital nanti tak boleh tanggung, kalau kerajaan bayar pencen membazir, kau humban dia. Kau kena faham Kalau siapa-siapa lepas ni kata, alamak, tak boleh lah, kita tak boleh buat hospital pasal tak ada duit, humban dia. As simple as that. Humban je. Macam mana kau humban DAP, bagi lingkup, kau lingkupkan je. Dia orang akan datang dengan complicated punya argument. Duit cukai you pun tak mau bayar cukai. Kerajaan kutip cukai, you marah. Humban dia. Humban dia. Benda tu kita boleh cerita panjang kenapa. Tapi aku nak beritahu kau senang baru-baru ni apa nama ni, Anwar Ibrahim antaranya dia kata kerajaan tak ada duit. Kena cut spending. Humban dia. Lepas tu alasan dia cut spending apa? Sebab Selat Hormuz tengah perang. Tiba-tiba Olivia bila nak PRN, dia boleh cerita, kita boleh bagi ni, boleh bagi tu. Boleh bagi itu okeylah. Mungkin dia nak bagi untuk rakyat. Kau buat besar-besaran satu hari sebelum mengundi tu, Laut Merah dengan kemah, dengan lampu. Kau rasa berapa agaknya charge kemah? Yang aku nak tahu berapa Madani, DAP, ataupun Amanah ataupun PKR spend duit. Maksudnya Madani lah kan, spend duit untuk pilihan raya negeri Johor ni. Elang doktor tak dibayar oleh elang doktor tak dibayar, tapi kau ada apa orang kata, ada keupayaan untuk menabung duit. Dia tak ada menabungnya. Senang cerita bila menteri baik dengan pemaju, baik dengan pengusaha rare earth,
Lepas tu bila dah baik macam tu, nanti diorang ni dapat duit tu disalur balik lah untuk dana politik. Itu je. Sebenarnya cerita macam tu lah sebenarnya sistem macam mana berlaku. Sebab tu kau tengok tanah-tanah dekat kawasan bandar ni dibagi pada pemaju yang boleh kau untung dengan sangat tinggi. Tak ada rumah rakyat. Apa yang aku komen kau tu tak, yang bila Anwar Ibrahim pergi lancarkan rumah rakyat, aku nak cerita kau sebenarnya itu adalah scam. Macam mana dia buat? Tanah kawasan strategik bagi pada pemaju. Pemaju buat rumah mewah, berapa puluh persen, dia buat rumah yang sebenarnya mahal juga pun. Kalau 300,000 dia kata rumah ini dah rumah murah 300,000. So dia buatlah dalam 30% daripada projek dia. Itu pun kau duduk macam lebih kurang macam kandang babi lah, dia kata kan, kecil kan. Oh, Anwar pergi rasmi kan. Siapa pemaju? Masing, Sunway. Kalau dekat Singapura yang diorang kata nak tiru tu, pemaju siapa? Housing Development Board of Singapore. Kerajaan Singapura. Dulu kita ada UDA, Urban Development Authority. So kalaulah Urban Development Authority kata, okey, ini projek kita orang untuk rumah rakyat, untuk rumah ni, itu lain. Kalau dia buat macam tu, aku boleh kata ada perubahan dasar. Bila Anwar pergi rasmi, konon projek rumah rakyat, pemaju Masing, pemaju Sunway, rumah rakyat apa kejadahnya, korang kena scam bro. Betul. Tak ada apa pun. Dia Kalau lah kata okay, government nak buat rumah rakyat, government jadi pemaju, lepas tu kontraktor dia orang lain, itu lain cerita. Dia just kontraktor. Ini tak. Rumah rakyat, lepas tu kau tunjuk kat aku, Masing buat, lepas tu Anwar pergi rasmi. So apa benda yang dia buat? Nothing, kau tahu. Itulah dia Anas buat, kau tahu tak, Anwar ni projek yang dijaja, yang kononnya dia punya daripada kira dia punya part projek hasil air tangan dia lah. Apa dia? Bandar Madani. Kau orang ada dengar apa pasal Bandar Madani yang aku nak cerita kat kau? Bukan kota Madani kan, Nas? Tak. Tapi apa projek di Bandar... Kau tahu betapa tak gunanya dia. Projek Bandar Madani aku cakap kat kau orang. Aku cakap sekarang ni, kau dengar. Takkan berjaya. Kau setuju kan? Betul. Projek Bandar Madani yang jadi kononnya part projek Anwar. Anwar cakap Bandar Madani akan jadi bandar AI. Aku cakap kau akan fail. Pasal apa? Sama macam kenapa aku kata NETR Rafizi akan fail. Projek adalah swasta led. Kononnya swasta yang kena buat. Betul. Kau dengar lah akan fail. Dan kau jadikan rujukan lah. Projek mana-mana ni kau tengok apa yang Anwar umum. Kalau Najib masa dia umum nak buat MRT kan. Kalau kau tengok 2 tahun tu apa dah jadi MRT. Kau boleh nampak kan? Dah siap dah. Kita boleh imagine dah. Kau boleh nampak dah benda tu. Kau tahu masa buat MRT 1 dulu, ada satu artikel aku baca dekat majalah Tempo Indonesia tau. Indonesia pun tengah buat masa tu MRT. Kau tahu, aku baca, aku ingat lagi. Dia kata apa? Dia tu yang tulis tu kira dia perempuan, dia CEO untuk Indonesia. Dia kagum dengan Malaysia, dia kata dia baru datang berapa kali, dia boleh tengok betapa rapidnya MRT 1 dibuat dengan betapa tersusunnya. Lepas tu dia datang lagi masa siap. Dia kata banding dengan Indonesia yang stesen yang lebih pendek, stesen yang lebih panjang. Dia bukan cerita sangat tu sebab dia tulis beberapa artikel. Antaranya yang menyebabkan aku, walaupun aku tak terlibat dengan MRT, tapi aku bangga sebagai rakyat Malaysia, dia cerita pasal pendanaan. Dia kata Malaysia mendanai 100% buat MRT yang Najib buat tu dengan dana tempatan, dengan pemilikan kerajaan. Yang Indonesia meminjam daripada Jepun. Bila Indonesia pinjam daripada Jepun, Olivia, aku tu dia datang apa? Malaysia, bila kita buat MRT 1, design station pun kita buat. Ya, betul. Kita boleh pilih apa MRT kita nak. Najib masa tu pilih, okey tak apa, kita nak design daripada BMW. Kau tahu apa yang Indonesia dapat? MRT dia. Dia pinjam daripada Jepun. Jepun dictate kau kena pakai teknologi Jepun. Ya. Kau tengok MRT dia adalah MRT Jepun tahun 80-an. So Japan dictate everything. So dia kata jadi dia kata Indonesia kena belajar daripada Malaysia. Tapi aku rasa kalau dia datang, dia tengok LRT 3 tak payahlah. So tak payah. So pemalukan pasal tu negara kita tak maju. BN kena jatuh untuk pelajaran kepada Barisan Nasional, betul? Betul. Kita kena tukar beberapa